Dalam kehidupan tidak semua yang kita dengar adalah betul. Sebagai seorang Muslim, kita mesti berhati-hati. Hari ini jom kita bongkar apa itu khurafat. Kita mulakan dengan cerita seram ni. Betul, jom kita explore sama-sama. Seramnya. Ada yang percaya pantang larang boleh menentukan rezeki, sedangkan rezeki datang daripada Allah. Ada juga yang percaya ramalan bintang boleh meramal masa depan. Bunyi burung bukanlah petanda buruk. Kepercayaan seperti ini dinamakan khurafat. Khurafat itu haram, tapi kenapa masih ada yang percaya? Sekarang saya faham. Khurafat tu memang salah. Ya, kita tak boleh percaya perkara karut. Kita hanya percaya kepada Allah.